Bercinta hingga ke syurga, sama-sama lalui suka dan duka. Travel sana sini jelajah dunia, kenangan manis jadi cerita. Bercinta hingga ke syurga, sama-sama lalui suka dan duka. Travel sana sini jelajah dunia, kenangan manis jadi cerita. Hello, welcome back to my channel. Maya. Bismillahirrahmanirrahim. Sakhara lana hadza wa ma kunna lahul mukrimin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel, Adam Abu Bakar. So kita orang buat video ni sebab ada good news, ada good exciting lah program yang kita orang nak buat together berdua. And ada a few others people lagi yang korang akan tahu selepas ni. So this is our starting line sebelum kita bertolak menuju ke utara sampai ke border, dan selepas border kita orang akan menuju ke Thailand. Lebih kurang 700 km. Yes, 700 km in our way. Sekarang pukul berapa sayang? 9:01. Berapa bulan? 10 Disember. So doakan kami nak menuju ke Thailand. Kita sangat excited. This is our first travel with car By road pergi ke Thailand. Sebenarnya kita pernah pergi, tapi dia CP lah. Setakat pergi golok. Itulah kata CP lah. Yang ni kita nak cross the island lah, naik ferry. Betul. Naik roro. Betul. Jadi kita nantikan perjalanan ini, okay? Okay, kita orang pergi dulu and kita orang share journey ni dengan korang supaya korang dapat experience, tips dan budget. Serta kalau kena scam ke apa-apa, kita akan bagi tahu korang lah macam mana cara nak elak scam. Mungkin kita orang masa tu kena tipu dan minta dijauhkan lah. Minta dijauhkan dan macam mana korang nak elak. So itu saja, kita teruskan perjalanan kita, InsyaAllah. Okay, first kopi dulu. Sekarang menunjukkan jam 2:30 pagi. Alhamdulillah kita orang baru saja lepas R&R Sungai 2 Pulau Pinang lah. Alhamdulillah masih ada energi, masih boleh recharge lagi. Cuma kita orang nak recharge and rest and relax dekat R&R Gurun. Kedah kat situ kita orang tunggu. Ada lagi 2 biji kereta yang akan menyusul. So far perjalanan smooth. Kereta pun tak banyak, mungkin sebab bukan hari Minggu. Sekarang dah pukul 7.16 pagi. And now kita orang dah ambil insurans dekat area Changlun lah, dekat ZNS Insurance Thailand. Documentation pun dah ready. Passport pun dah ready. And now we are proceed to Malaysian border. So dekat belakang kita orang ada new passenger yang kita orang pick up daripada masjid. Jumpa tu berjalan. Yang nak join juga kita orang pick up lah tadi. Merayu-rayu nak pergi. Yes, merayu. Sebelum kita masuk border, kita nak isi minyak. Kita nak isi minyak full tank. Sambil goncang-goncang lah. Sebab
kita tahulah harga minyak dekat Thailand macam mana. Oh, 7E. Stop. Stop what? Isi minyak dulu sebelum kita start journey kita dekat Thailand. So far tadi balance minyak ada lebih kurang 90 km macam tu. So kita isi kasih penuh. Kita sekarang pukul 7.57 pagi. Kita sekarang sudah berada di Sadao. Apa lah? Sadao border lah. Kita melalui Bukit Kayu Hitam tadi kan. Alhamdulillah, untuk immigration kat Malaysia kita lepas. Tapi Sekarang kita dekat immigration Thailand. betul. Bismillahirrahmanirrahim. Mana boleh fokus untuk kau? So kita dah settle. Macam ni, kita dah settle urusan custom. Banyak kali pergi pun tak ingat kat. Alah, asyik lupa je step. Lepas tu Syed kena marah lagi. Senang je kan? Bukan, aku terus je pergi beratur dekat tempat. Garang lah yang ni. Rupanya kena ambil nombor. So, jadi perencanaan kita lepas ni nak pergi mana? Akan Pulau Air. Breakfast. Kat mana? Sini lah. Danok ni dia panggil Danok Town. Okay, kita dah settle borang declaration form, kereta semua. And welcome to Thailand. Sekarang lokasi kita dekat Danok. At first kita datang nak makan dulu. Kita tengok sarapan apa yang ada dekat Danok ni. Kita baru half perjalanan sebab kita nak pergi Koh Lanta. Lepas tu ada satu kedai Tom Sam apa? Somtam Somtam halal apa tah. Itu pun dekat 2 jam setengah driving. Kita dah sampai dah dekat negara yang dia punya elektrik dia serabut. Kulit ayam satu. Ayam tu. Baik. Nak makan dulu lah. Ada roti volcano. Sudah tak tadi? Dah, airnya. Air dah. Tapi nak beli apa? Apa? Beli lah. So kita makan roti pisang Itu apa? panas-panas. Sikit lagi. Mai pinggan. Mau je. Kita makan dah roti yang Kita dah dulu. Tak bayar bungkus lah. pulut ayam kat Pantani. Macam mana ni sayang? Baru first makan dekat Danok Dah minta resepi. dah minta resepi kat orang lah. So far makan okey, alhamdulillah. Sedap ni. Daging Danok dia memang pandai lah. Dia boleh masuk Sayang. untuk lubang ni. Dia Ya Allah, 7-Eleven ni. Kesannya. 7-Eleven Tingginya dapat ruang benda. minyak ni. Sebabnya kalau dia Tadi nak rekod kena hal papa ya. Tadi nak berhenti kan kata madam tadi. Ni antara kereta-kereta banjir lah. Keadaan kat dalam. Ada buka tak dalam longkang? Tak boleh. mana tak nampak. Mana nak dia? Kan? Macam ni. Beres tu. Ya, tetap warna kat Ini keadaan pos banjir di Thailand lah. Kita orang singgah pit stop kejap untuk rehat, untuk refreshing sebagainya. So memang boleh nampak lah. Ini antara kereta yang terlibat dengan kesan masa banjir. So ni memang antara kesan tayar-tayar dia sampai ke sini. Sini. Boleh nampak lah. Ini antara dia. Semoga dia pemudahkan urusan. Sekarang kita orang dekat Patalung, singgah untuk refreshing sekejap, tukar-tukar baju, basuh muka, wash up and everything lah. The best part is dekat Thailand ni, dia punya
Sesen minyak dia memang meriah. Ada 7-Eleven, ada 5 Star kedai jual ayam juga. Kemudian KFC dan sebagainya. Memang banyak franchise makanan kat sini. So selain daripada korang boleh isi minyak on the go dan terus cabut, dan korang boleh rehat secukupnya. So sekarang kita orang nak beli air. Air apa yang? Ais latte 2. Ais latte 2. Ais coklat 1. Ais coklat 1. Okey. Cafe Amazon ni memang terkenal lah untuk bila ada apa, dekat dengan stesen minyak. Misalnya ada Cafe Amazon, ada 5 Star tu. Yogurt smoothie strawberry. 1. Check. Frap. Total kita spend untuk 2 ais latte, 2 coklat ais dengan 1 yogurt smoothie strawberry, 320 baht. 320 baht. Jadi kita tengok berapa. Sebab tadi kita bayar menggunakan Wise. Total RM41 Untuk 5 ais. untuk 5 air. Ni plastik tu macam pakai ubat hospital. So kita dah settle lah kita punya pembelian water refreshments. Cafe Amazon. Kita orang dah sampai dekat Patulong, area Patulong. Sekarang kita orang rest kejap dekat Trang Andaman Gateway. Yes. Korang akan nampak banyak gajah-gajah punya sculpture kat sini. Macam ni. Baju dari Johor tu, baju dari Johor tu. Tengok macam ni. Taklah 1,100. 1, 2, 3. Naik gajah. Naik turun. Sabar. Kita dekat Trang Andaman Gateway. Ada banyak gajah, monumen gajah. Gajah ni memang terkenal dekat Thailand. Sebab apa yang? Diorang memang memelihara. Ya. Dia ada pusat pemeliharaan dan penjagaan. Tengok dia punya sculpture dia. Memang detail, mata, belalai apa semua. Memang best. Korang nampak even gajah ni pun diletakkan bunga. Nah, memang satu binatang yang dianggap sacred animal lah untuk masyarakat Thailand, yang boleh dikatakan membawa tuah lah kepada masyarakat Thailand. Cuba korang kena takut gajah kelang. Basah. So macam itulah keadaannya bila dengan budak-budak ni. Banyaklah sebab memang satu bangunan ni memang dia cat dengan cat 3D macam tu lah. So korang kena adjust, ambil gambar ikut perspektif tu. Lagi satu lukisan dia pun memang bukannya lukisan yang biasa tau. Untuk aku, orang yang tak pandai melukis macam aku ni, aku rasa tu is a good painter lah and good painting lah. Ni last step ya. Kita call hantar berapa jauh lagi? Dalam 2 jam. Dalam 2 jam lagi Sampai hotel lah. Sejam lagi. Berapa lapis? Berapa minit je. Cross the river je. Oh. Masa ni nak pakai lagi dia. Manager tu dekat. So tempat ni memang best lah untuk makan lunch. Dia punya view memang best lah. Weh, best yang sana tu. Raja Muda Perlis pun pernah datang kat sini menjalankan walking visit by His Royal Highness The Crown Prince of Perlis, Malaysia. Diorang pun pernah datang sini. Gila, 10 tahun lepas. Ni memang betul-betul kedai tepi sawah lah. Memang best. Dengan cuaca macam ni memang best gila.
sure think they know what seems best. Too tired to argue, let's give it a rest. Yeah, pay no mind to what I just said. This is a safe place to lightly tread between. Alhamdulillah, kita orang baru selesai makan. Makanan dia sangat sedap. Betul tak? Cuma kita tak tahulah harga berapa lagi. Tapi rasanya harga dia pun affordable je, kan? Ya, sangat sedap. Kita makan memang sangat sedap. Portion dia besar. Scary sebab kita ada 2 jam setengah lagi nak kena drive. Kita takut ngantuk sebab dah 10 jam. Kita orang dah drive hampir 10 jam kat sini. And then makanan pula kita orang makan kenyang gila. Portion besar. Kita orang take away 3 benda. Telur, kemudian sayur dengan apa lagi lah? Somtam tadi yang. Kita orang take away untuk 3 benda somtam. So makanan pun sedap, view pun best. Aku suggest lah untuk korang datang sini, try makan kat sini. Alhamdulillah kat sini pun cuaca elok. Nanti ada pinkan location, okay? Okay, nanti aku pinkan location kat mana tempat ni. Kalau datang Thailand wajib pergi 7-Eleven. So kita makan 113. Tapi makan tu boleh untuk 5 orang tau. Ya, RM113. Lepas ni kita kena tahu bahawa portion untuk Thailand ni besar-besar. It was a good experience lah. Ni nampak bungkus. Kita orang lagi lebih kurang 70 km, 80 km kot nak sampai Koh Lanta macam tu. And for now kita orang singgah dekat masjid dekat Thailand. Ada salah satu masjid ni. Selamat datang ke Masjid Ban Hua Look. So kita orang dekat Masjid Ban Hua Look. Ni dia masjid dia. Guys, kita kat surau ni guys. Kaki ni. Betul. Mana apa? Suasana yang cukup sederhana. Memang best. Komuniti masjid ni tadi pun sebenarnya kita cari tempat air wuduk, tempat nak ambil air semayang, tapi diorang tunjuk orang kita orang sebenarnya ada depan mata tapi kita orang tak perasan. Ini tempat untuk muslimah. Dan sebelah sana untuk muslimat lah. Actually dah halang-halang ni kan, aku bawa korang ronda dekat salah satu masjid dekat kawasan along the way lah. Aku nak pergi ke Koh Lanta ni. Kalau boleh tengok ada meja-meja dekat depan tu. Ni meja, kerusi apa semua. Ini mungkin digunakan sebagai tempat untuk pembelajaran lah, pembelajaran agama di dalam masjid. Tapi yang the best is konsep pembelajaran kat sini masih lagi menggunakan kapur. Kapur ni pun sampai halus lah. Ni lama siap tak pegang kapur. Bila last korang belajar menggunakan kapur? So untuk naik ke ferry ni kena beli tiket dulu. Kita orang tengah queue untuk bayar tiket lah. Dia ada 140. 140. Thank you. Thank you, terima kasih. Okay, thank you. 140 baht. So ni Lebih kurang RM17. berapa? Apa dah? Ni tiket. Kita orang kena beli dulu. Sebelum naik Roro. So tiket yang kita beli tadi kena bagi dekat. Allah. So macam mana ni? So kita kena naik ferry yang seterusnya. Sampai kita je last. Kita orang tak dapat ikut konvoi lagi 2 kereta kat depan. Kita akan naik ferry lain. Alhamdulillah ada geng. Kereta abang pun kena reverse sebab tak muat dah. Adalah geng kami. Itu kenderaan yang akan membawa kereta kita menuju
menuju ke Koh Lanta yang ada dekat sebelah sana. Thank you. So hotel kita pula. Bismillahirrahmanirrahim. Ni first time kereta kita. Wah, sunset lah. Wow. Kalau kau itu tak Akan naik ke dalam perut. Perut apa ni? Oh, tapi kan ni tak duduk dekat atas. Kan? Pegang. Ya, saya pegang. Okay. Cantiknya sunset. Kita dah masuk ke dalam perut kapal. Kita tunggu kalau bila line clear nanti. Bila kereta dah masuk semua, kita macam nak keluar, nak tengok agak excited dulu macam ni kan. Inilah keadaannya. Ni semua ni laut Ni semua ni laut dan keadaan kita orang menaiki tongkang lah boleh kata. Tapi bukanlah tongkang, it's just a good proper cruise, mini cruise lah. Saya dengan Emil menjaga sumut. Saya pun. Dan the best part is matahari kat belah sana. Mana? Dia bilang sunset kat sebelah sana. Memang orang naik cruise dekat Langkawi pun tak dapat macam ni. betul. Tu sunset kat belakang kita orang. Dan tanpa kita sedar, ni semua ni tengah laut ni. Ini tengah laut dan kita meninggalkan jeti yang ada dekat belah sana. Aku tunjuk kat korang. So kita dah nak sampai ke Koh Lanta, lebih kurang pukul 7, 6 lebih tadi kan. Kita dah nak sampai ke Koh Lanta. Dia akan buka gate tu. Ni first experience kita. Kita dah nak sampai, Alhamdulillah. Sampai dengan selamatnya, insyaAllah. Amin. Amin. Kita nak masuk check in hotel after this. Nanti aku tunjuk macam mana hotel kita orang. Tapi first kita nak lepaskan ni dulu. Okay, terima kasih. Orang baik. Thank you. Thank you juga. Okay, sekarang kita dah berada di Koh Lanta Road. Oh ni road ni maksudnya jalan luar. Hello guys, Assalamualaikum. Kita orang dah sampai ke hotel penginapan kita orang. Dan inilah rumah kita untuk 3 hari 2 malam. Yang awak jadi tour guide kita. Okay, bila kita masuk je, kita terus nampak sofa. Lepas tu katil. Ada ni, ada ubat nyamuk. Ada ubat nyamuk guys. Ada ubat nyamuk guys. Yes. So ni katil king, TV. Kemudian dekat luar nanti kita tunjuk. Kita tunjuk dekat dalam dulu. Ada bathtub. Bathtub dia ada view. Tapi kita sebenarnya tak tahu apa view kat belakang. Mungkin laut. Mungkin. Sebab kita check in sekarang waktu malam. So kita tak tahu apa yang ada kan. Ni tempat sangkutkan tuala. Ni shower. Ni toilet. Shower dengan toilet dia asingkan. Oi. Sangat tak privacy. Okey. Nampak ada. Kemudian kat sini sinki, ada 2 sinki So saya tak akan berebut dengan Adam. Yes. Lagi Lepas tu almari. nampak klasik. Dia ada sediakan payung. Kemudian ada Apa dia besi. okey, kita boleh pakai malam ni. Kemudian sediakan juga normal. Ada kopi, tea. Peti ais kat belah mana? Oh, peti ais ada kat belah bawah. Mesti kita ada balcony. Yes. Okay, come. So ni lah dia punya balcony. Actually kat luar ni gelap sikit. So kita orang tak tahu lagi. Kita orang check in sekarang pukul. Kan? Saya dengar bunyi azan. Kita dengar bunyi azan siut.
Alhamdulillah. Okey, itu saja tour room untuk hotel kita orang. By the way, untuk korang yang nak menginap juga dekat sini, nama hotel kita orang adalah Sri Lanta Resort and Spa dekat Koh Lanta. By the way, hari ni adalah hari yang panjang. So kita orang tamatkan dulu vlog kita pada malam ini. And tengoklah kalau kita ada sambungan lagi after this. Atau tak, maksud aku after this lah, sebab kita orang plan malam ni nak keluar lagi. Tapi tengoklah kalau apa yang aku boleh tunjuk dekat korang, aktiviti malam ke dan sebagainya. So itu saja. Okay, bye-bye. Bye-bye. Kacak Kelantan? Kacak Melayu? Kecek Melayu. Boleh? Mai. Mai. Kecek Midai. Midai. Nak long tail ke nak speedboat? Gerak dah ni. Tak, I tak gerak apa pun. Let's go. That's okay.